Hai guys, hari ni ada masuk satu lagi kereta bajet untuk korang Ini adalah Perodua Kancil 850 manual Yang ini tahun 2005. Cat original dia okey Kalau kau nak buat kereta lanyak, yang ni memang sesuai lah. Cat dia cuma ni lah kurang sikit, atap dia dah pudar sikit. Yang ni ada kemek sikit. Sini kalau korang boleh tarik, ni kau boleh tarik lagi ni. Dia punya tayar dia tayar baru tengok. Tebal-tebal lagi. Tengok dalaman dia. Seat tak koyak, tak ada sebarang koyak. Memang sangat-sangat kemas. Trim dia pun cantik je. Dashboard dia tak ada retak, tak ada pecah. Steering dia pun cantik lagi. Okay. Untuk condition kereta ni, enjin, gearbox, aircon, cun-cun lagi. Korang datang test sendiri Absorber semua cantik lagi, memang sedap. Atas dah memang sangat sedap. Tengok seat belakang dia, kemas-kemas lagi. Tak ada sebarang koyak-koyak atap pun bersih. Okay. So Kancil ni korang semua pun tahulah, jimat minyak, spare part murah, senang nak dapat Nak buat kereta lenjan boleh, nak buat kereta pergi pasar, pergi surau, memang sangat sesuai